Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu? Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan dia telah mengajarkan Adam segala nama benda-benda dan kegunaannya. Kemudian ditunjukkannya kepada para malaikat, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama semua benda-benda itu jika kamu golongan yang benar. Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda itu kepada mereka. Maka setelah Adam menerangkan nama semua benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Adam. Lalu mereka semuanya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia ingkar dan takbur dan ia menjadi daripada golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga dan makanlah daripada makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka kamu akan menjadi sebahagian daripada golongan orang yang zalim. Lalu syaitan menggelincirkan, memperdaya mereka berdua dari syurga itu hingga menyebabkan mereka dikeluarkan daripada nikmat syurga yang mereka telah kecapi di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa. Kemudian Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah Maha penerima taubat, lagi Maha mengasihani. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu hidayah daripadaku, maka sesiapa yang mengikuti hidayahku itu nescaya tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan bersedih. Dan orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ialah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.